So nak pergi kat sini, transport dia, penginapan sekali. Tapi dia cakap dengan saya kebetulan. Saya cakap dengan dia tak apalah, nanti saya pergi KL ke apa, nanti jumpa. Dia cakap kebetulan ada kes dekat Kemas, nak jumpa klien juga. Jadi alang-alang tu dia pun daripada Kemas, dia terus ke Kemas Kamat lebih kurang, dia terus ke Batu Pahat lah jumpa saya. Saya cakap okey lah kalau macam tu. Dan kita jumpa ujung Julai lah, di penghujung betul Julai. Sebab kalau tak silap saya, surat pertama yang Cik Ika hantar ke intervensi tu adalah pada 5 ke 6 Ogos lebih kurang. Jadi seminggu sebelum tu kita dah jumpa dah. Cik Ika jumpa, dia datang ke tempat saya lah, dia jumpa saya. Macam yang saya maklumkan awal tadi, kebangkrapan saya adalah disebabkan oleh pinjaman kewangan dengan pihak bank, dan pihak bank lah yang membankrupkan saya. Saya pun macam sebenarnya tak berapa puas hati juga dengan pihak bank tu sebenarnya. Kenapa dia bankrupkan saya sedangkan saya ada jaminan semua dia, tapi tak apalah.